Ya, Assalamualaikum semua. Sihat Waalaikumsalam semua. cikgu. Salam. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Sehat. Semua dah makan dah? Dah, cikgu. Sudah. Apa yang anda Sudah. makan tadi? Makan apa tadi? Nasi ayam. Telur cendawan, Ayam cikgu. penyet. Oh, sedap yo. Okey. Ayam Sedap penyet. semua makannya. Okey, makanan yang korang makan tadi, yang murid-murid makan tadi, ada terfikir tak apa yang akan terjadi terhadap makanan tersebut? Apa ni proses yang akan berlaku? Kita kunyah makanan dalam mulut, lepas tu dia masuk perut. Betul tak, cikgu? Betul. Apakah proses itu dinamakan? Okey, untuk menjawab soalan tu, kita teruskan pada video ni dulu. Video proses pencernaan yang akan saya terangkan selepas ni. Tentang proses pencernaan. Apabila anda makan, makanan akan melalui beberapa bahagian dalam tubuh kita. Bahagian tersebut ialah mulut, esofagus, perut, usus dan dubur. Di beberapa bahagian tersebut berlaku proses pencernaan. Mari kita lihat setiap bahagian dengan lebih jelas. Semasa di mulut, makanan akan dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Dari mulut, makanan akan melalui esofagus, iaitu laluan sempit yang membawa makanan ke perut. Di dalam perut, terdapat juga makanan lain yang telah dimakan sebelum ini. Makanan-makanan ini akan dicernakan untuk menjadi semakin kecil. Di usus pula, nutrien yang terdapat dalam makanan akan diserap ke dalam usus. Nutrien ini akan digunakan oleh tubuh badan kita. Manakala di dubur pula, makanan yang tidak dicernakan akan menjadi tinja. Tinja akan disingkirkan daripada tubuh badan. Apa yang korang dapat, apa yang murid-murid dapat dari video ni? Boleh seorang menjawab? Kita tahu pasal bagaimana proses makan bila kita makan dan dia masuk ke dalam perut dan akan keluar. Macam tu. Okey, betul. Siapa Proses yang olah di dalam perut. okey, boleh sebutkan tak organ-organ pencernaan yang ada dalam video tadi? Saya, cikgu. Okey. Mulut, Mulut, esophagus, perut, usus, betul. Itu organ-organ pencernaan dalam video. Saya akan terangkan yang lebih mendalam lepas ni melalui slide saya. Okey. Okey, kita akan terus pada slide.
Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia ni dia adalah proses penguraian molekul makanan yang kompleks kepada lebih ringkas supaya mudah diserap oleh badan. Kita makan melalui mulut kan. Jadi daripada besar dia akan jadi kecil untuk kita mudah serap daripada melalui proses-proses pencernaan yang akan saya terangkan. Okay, pencernaan ini kita ada dua, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal ni dia iaitu pemecahan makanan pada cebisan kecil oleh gigi. Gigi amat memainkan peranan yang penting dalam pencernaan, iaitu gigi lah yang membuatkan kita punya makanan itu daripada besar menjadi halus dan menjadi kecil supaya dia boleh melalui proses pencernaan. Okay. Pencernaan kimia pula dia melibatkan penguraian makanan oleh enzim. Enzim ni penting untuk dia menghancurkan makanan supaya dia boleh serap dalam tubuh badan kita. Okay. Untuk proses saluran pencernaan manusia ni dia ada 8. Kita ada 8 proses. Kita ada 8 organ pencernaan, iaitu mulut, bermula daripada mulut kepada esofagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum, lepas tu last sekali pada dubur. Okay, untuk penerangan seterusnya, memula makanan yang kita makan tu, memula gigi akan mengunyah makanan menjadi cebisan kecil supaya ia mudah untuk kita telan. Jadi kelenjar aliur yang merembeskan enzim amylase tu yang melicinkan makanan. Mukus itu yang melicin makanan dan mencernakan kanji menjadi glucose maltosa, iaitu gula. Yang kedua, organ pencernaan lepas daripada mulut, kita akan masuk esofagus. Esofagus ni kerongkong yang kita ada ni lah. Yang daripada mulut ni sampai menghala ke ini. Okey. Apa kegunaan esofagus ni? Apa peranan esofagus ni? Dia menggerakkan makanan ke dalam perut. Daripada mulut dicernakan dari gigi tadi, lepas tu dia menggerakkan makanan tu ke dalam perut. Dan tindakan itu dinamakan perithalsis, iaitu pengecutan dan pengenduran otot pada dinding esofagus. Okay, yang ketiga, lepas daripada esofagus tu dia akan masuk kepada perut. Perut ni dinding perut ni menghasilkan asid hidroklorik. Yang asid hidroklorik ni dia punya fungsi dia adalah membunuh bakteria dan mengaktifkan enzim protease. Okey, enzim ni kegunaan dia untuk makanan menjadi separuh cecair supaya mudah dicerna. Lepas tu protease ni mencernakan protein menjadi polipeptida. Okey, untuk yang keempat, lepas daripada perut kita akan masuk duodenum. Duodenum tu bawah lagi perut. Lepas tu dalam duodenum ni kita mencernakan kimia. Empedu ni dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam pundi empedu. Lepas tu dia membaurkan lemak menjadi tisian kecil. Dan itu dia menyuturkan skin beresin. Jadi jus pankreas ni dihasilkan oleh pankreas. Dia ada 3 di situ enzim yang terlibat, iaitu amylase pankreas. Dia akan jadikan kanji kepada glukosa. Protease pula jadikan polipeptida kepada peptida, dan lemak juga pula menghasilkan asid kepada asid lemak dan glycerol. Okey, yang keempat tadi duodenum. Lepas duodenum makanan tadi akan terus kepada usus kecil. Usus kecil ni apa yang berlaku dalam usus kecil ni? Usus kecil ni dia ada berlakunya pencernaan kimia, di mana jus usus dihasilkan oleh usus kecil, iaitu maltase, protease dan lipase. Yang ini maltase ni malkosa akan jadi glukosa, protease pula peptida jadi asid amino, lipase pula lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Lepas daripada usus kecil, makanan tu akan masuk pada usus besar. Apa yang terjadi kat usus besar ni, makanan yang tidak tercerna akan masuk usus besar. Bila makanan tu tidak cerna, dia akan masuk ke dalam memasuki usus besar, dan proses penyerapan semula air berlaku di dalam usus besar. Okey, lepas dah berlaku dalam usus besar tu, makanan tu terus pada rektum. Makanan, okey, yang tadi yang tercerna
dia akan ni lah tercerna. Makan yang tidak tercerna pula dikenali sebagai tinja. Tinja ni kita tahulah tinja apa kan. Akan memasuki retro yang tersimpan sementara di dalamnya. Dia akan simpan sementara sebelum dikeluarkan melalui dubur. Dubur ni apa? Dubur ni dubur yang tempat kita membuang air besar tu lah. Dubur, tinja diasingkan dari badan melalui dubur. Itulah proses makanan daripada awal sampai kita membuang air besar sampai ke dubur. Okay. Next, itu proses tadi. Ni kita tengok dulu. Kita tengok tindakan peristaltis di esofagus. Ni esofagus yang daripada mulut ni sampai ke perut. Okey. Then seterusnya enzim. Enzim pula, enzim ni dia memainkan peranan. Dia memainkan peranan untuk pengurangan makanan. Pengurangan makanan dalam saluran pencernaan ni. Daripada mulut, perut, duodenum, usus kecil. Itu dia punya tindakan enzim tu. Untuk supaya makanan tu tercerna dan hancurlah supaya senang nak masuk. Cikgu nak tanya, maksudnya kat situ kan tak ada esophagus, maksudnya tak ada enzim. Tak. Enzim tu berlaku di mulut. Mulut kita gigit makanan kan. So bila kita ada liur tu, ada enzim di situ. Lepas tu dia masuk. Dalam esofagus tu dia kendul otot je. Otot dia bergerak. Kendul kan macam tu. Lepas tu dia duduk dengan usus kecil. Okay. Seterusnya ni. Ini yang ada tindakan enzim di mulut. Di mulut tu macam saya cakap tadi, aliu kan. Kanji dia akan jadikan makrosa. Untuk perut pula protein dia jadikan menjadi polipeptida. Okay, lepas tu duodenum pula ada 3. Kanji dia jadi lepas tu makrosa, peptida jadi mektida dan lemak pula dia jadikan asid melalui lipase tu. Yang ni pula usus kecil bahagian bawah. Makrosa jadi glukosa melalui maltase, peptida pula melalui enzim protease jadi asid amino, lemak melalui enzim lipase dijadikan asid lemak dan glycerol. Okey, ni hasil akhir pencernaan. Okey, hasil akhir pencernaan molekul kompleks ni karbohidrat. Hasil akhirnya dia akan jadi glukosa. Itu sebab kalau kita makan banyak makanan, makan karbohidrat ni macam nasi, kentang, roti, jadi dia banyak glukos. Glukos ada apa? Gula. Gula jadi dia yang jadi badan naik kan. Sebab kalau nak diet, orang kata kurangkan karbohidrat. Okay, untuk protein pula dia jadi asid amino, lemak dia jadi asid lemak dan glycerol. Okay, itu sajalah untuk pelajaran kita hari ini. Okay, semua faham tak? Faham. Untuk menguji kefahaman murid-murid semua, cikgu ada sediakan satu quiz. Quiz Kahoot. Okey. Kita akan teruskan pada quiz kita lah Cikgu, kenapa seorang tak ada dah? Mungkin dia ada masalah, boleh masuk-masuk, boleh masuk balik. Dia pergi toilet, cikgu. Oh. Cikgu, sambil nak tanya tu. Sementara kita nak tunggu tu, boleh tanya dulu. Saya nak tanya. Kalau Macam cikgu tak masuk lagi. Kalau macam baby kan dia tak ada gigi. Macam mana dia nak cernakan? Baby dia makan apa? Dia ada makan tak? Makan berat-berat tak baby? Ada tak dia makan? Masa gitu sebab kita lahir tak ada gigi, kita boleh ke makan benda yang berat yang tak boleh nak cerna tu? Kita minum susu je. Susu tu kita masuk je terus. Tak payah. Okay. Ika dah ni kan? So kita teruskan pada Kahoot lah. Okay, dah sedia semua? Okay. Tak ya? Dah belum? Dah. Dah. Kita start. 1, 2, 3. Jawab soalan-soalan yang ada dalam Kahoot ni . Ni semua soalan ni mengenai sistem pencernaan. Soalan pertama.
Pembusukan sisa makanan berlangsung pada bahagian. Okey, cuba tengok. Bahagian apa kat situ? Wow. Betul. Oi. Kenapa ada part participated peserta? Tak apa. Tak apa cikgu. It's okay. Kita teruskan. Double cikgu. Semua jawab betul ya. Semua jawab betul ya. Atika tu dapat makan lebih tu disebabkan dia jawab dengan cepat tu. Oi. Ada je. Soalan yang kedua. Kelenjar saliva berperan dalam pencernaan makanan di rongga mulut. Betul atau salah? Betul. Okay, good. Dah ulang kaji semua? Hurrah! Okay, nampaknya kita ada saingan sengit di situ ya. Kita teruskan soalan ketiga. Ini tadi saya ada sebut pasal gerakan peristaltik ni di esophagus. Adakah betul atau salah? Okay, semua betul. Okay, nampaknya Syifa mendahului. Kita teruskan pada soalan 4. Okey, kita teruskan. Okay, zat berikut yang tidak mengalami proses pencernaan adalah zat apa yang tidak mengalami proses pencernaan? Okay, betul semua ni. Dah ulang kaji ya? Ya, dah. Vitamin, yes. Vitamin dia tidak mengalami proses pencernaan. Okay. Soalan kelima. Organ yang merupakan kelenjar pencernaan, organ tambahan pencernaan adalah? Kita tengok betul-betul. Nampak tak soal ni? Apa je? Tergoreng sajalah. Okey, tapi betul tu. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, Syifa masih mendalui. Lain saya lambat cikgu. Pagi terjadi proses pencernaan. Betul atau tidak? Atau salah? Salah. Yes, esofagis yang saya cakap tadi, dia tidak terjadi proses pencernaan, dia jadi yang industri tu yang sekendur. Oh, kita telah ada Saingan. ada persaingan di situ. Kamaria telah mendahului. Okay, nombor 7 pula. Apa dia? Usus halus terdiri dari 3 bahagian, iaitu duodenum, jejunum dan ileum. Proses penyerapan bahan makanan terjadi di bahagian mana? Penyerapan bahan makanan. Okey, jawapannya ileum. Okey, Kamaria masih mendahului. Okey, penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus besar. Betul atau salah? Salah. Okay, good. Semua betul. Kita teruskan. Okay. Kamaria masih mendalui. Okay, fungsi bahagian tubuh seperti pada gambar di bawah adalah ini apa ni? Yang usus besar. Okay, apa yang terjadi pada usus besar? Okey, semua betul. Mengatur kadar air dalam sisa makanan. Okey, kita teruskan. Okey, Atika pula mendalui. Masing-masing pernah mendalui setakat ni. Kita tengok akhir nanti siapa yang mendalui. Okey, nombor 10. Lidah berfungsi untuk menghasilkan amilase saliva. Betul atau salah? Ya, jawapannya salah. Dia bukan lidah, dia mulut. Mulut yang berfungsi. Okey. Okey, Atika masih mendalui. Okey, kita teruskan pada soalan ke-11. Kita ada 15 soalan kita habiskan terus. Proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dengan bantuan gigi disebut pencernaan makanan secara. Ya, semua betul. Bagus. Okey. Kamaria pula mendahului. Saingan sengit di situ ya. Kita teruskan soalan 12. Soalan 12. Okey, betul tak urutan ni?
Betul atau salah urutan tu yang ada kat situ? Ya, salah. Sebabnya usus halus dulu baru usus besar. Okey, kita teruskan. Okey, Kak Maria masih mendalui. Yang ni pula berani spina berfungsi untuk membuka dan menutup jalur. Jadi lambung ke usus. Lambung ni perut ya? Ya, betul. Kita teruskan. Soalan. Okey, Kak Maria masih mendalui. 14. Tinggal 2 soalan saja lagi. Garam, mineral dan vitamin tidak mengalami proses pencernaan kerana apa? Dan larut dan diserap. Larut dan diserap, betul. Okey, soalan terakhir. Okey, Kak Maria masih mendalui. Soalan terakhir. Fungsi hati berikut yang berkaitan dengan fungsi pencernaan makanan adalah? Ya, betul. Okey, mesin atau menyimpan cairan untuk proses pencernaan. Okey, kita tengok siapa yang menang. Okey, nombor 3 cepat. Nombor 2 Tania. Yeay, Tania. Kak Maria nombor 1. Tak apa, di situ kita ada dapat saingan sengit daripada soalan ni. Jadi betul lah. Ya. Tapi tak apa. Kenapa cikgu? Dia masuk 2 lah tu. Okey. Daripada soalan-soalan tadi nampaknya murid-murid faham lah apa yang saya okey, aktiviti seterusnya kita akan buat poster daripada Canva. Okey, kita buka dulu Canva semua. Lepas tu dalam Canva ni kita buat sistem pencernaan. Saya nak murid-murid letakkan ugur-ugur pencernaan dan bentangkan dalam kelas ni apa itu sistem pencernaan. Okey. Okey semua? Okey, cikgu. Cikgu, maksudnya kita guna template dalam Canva tu lah. Ya, betul. Kita guna template dalam Canva. Sekarang kita dah moden kan? Kita guna template dalam Canva je, tak payah lukis semua. Okey, kita gunakan apa ni? Berapa minit ni? Dah. Ya? Berapa minit masa ni kita orang nak kena buat? Saya bagi 5 minit je. Sebab Canva kan dah ada gambar, tulis-tulis je. Okey. Okey, dah bersedia nanti boleh terus bentang ya? Satu Okey. kumpulan kan kita orang ni 3. Ya, satu kumpulan je. Sebab ada 3 orang kan. Kalau 4 orang boleh bagi 2. Tapi sebabkan 3 orang kan, kita buat 1 lah. Okey, cikgu baik. Jom kita start buat. Jom. Okey, lepas tu boleh bentang lah kan? Tak apa. Okey, dah siap dah semua? Dah siap, kita boleh bentangkan. Dia boleh terus bentangkan. Siapa yang mula bentangkan dulu? Boleh share. Saya. Okey, boleh share apa yang poster yang murid-murid buat tadi. Saya Okey, baik cikgu. Tika nak share ke minta saya? Sekejap. Ini online. Okay. Nampak tak? Nampak? Nampak tak? Okey. Kalau boleh besarkan. Boleh tak? Besarkan. Tak apalah, nampak je. Okey. Okey, good. Okey, teruskan. Okey, cikgu saya mulakan dulu, okey? Okey, mulakan. Okey, yang pertama mulut. Mulut fungsi dia untuk gigi untuk mengunyah makanan menjadi cebisan kecil. Kelenjar liur merembeskan enzim amylase. Yang kedua, esophagus menggerakkan makanan ke dalam perut. Tindakan peritaisis, pengucutan dan pengenduran otot pada dinding esophagus. Yang ketiga, perut. Dinding perut menghasilkan asid hidroklorik untuk membunuh bakteria, mengaktifkan enzim protease
makanan menjadi separuh cecair. Itu je. Okay. Teruskan Kak Kek. Saya 5, 6, 6, 7, 8. 5, 6. 4, Okey. 5, 6. Tak apa. Saya teruskan. Okey. Nombor 5. 4. 4. Okey, nombor 4 adalah duodenum, iaitu pencernaan kimia, di mana hempedu dihasilkan oleh hati dan dikumpul dalam pundi hempedu. Yang kelima adalah usus kecil, iaitu pencernaan kimia. Jus usus dihasilkan oleh usus kecil. Dan yang keenam adalah usus besar. Makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Dan proses penyerapan semula air berlaku di dalam usus besar. Okey, seterusnya dua yang terakhir iaitu rektum dengan dubur. Rektum tu adalah tempat penyimpanan sementara tinja yang daripada usus besar tu, tinja yang tak makanan yang tak dicerna yang dipanggil tinja tu akan berada di rektum untuk sementara. Lepas tu selepas tu dubur. Dubur tu adalah laluan tinja tadi tu dikeluarkan daripada badan kita apabila kita membuang air besar. Okey, itu saja pembentangan kita orang, cikgu. Okey, bagus. Okey, semua melalui pembentangan tadi dan kuis tadi yang kita buat, kita nampak di sini murid-murid memahamilah apa yang cikgu ajar hari ni. Semua faham? Okey, kita ringkaskan sikit untuk apa yang kita belajar ini. Kita belajar ini sistem pencernaan. Yang penting yang murid kena tahu ada 8 organ pencernaan. Okey, boleh ulangkan 1 hingga 3 Nur Syifa? 1 mulut, yang kedua esophagus, yang ketiga perut. Teruskan dengan Kamaria 3, 4, 5. Lepas 4, 5, 6. Perut. Lepas perut apa? Duodenum. Okey, lepas duodenum? Usus kecil. Okey, seterusnya Tika, lepas usus kecil apa? Usus besar. Lepas tu rektum dan dubur. Bagus. Nampaknya semua dah faham dah apa yang berlaku dalam proses pencernaan. So, itu sajalah kelas kita pada hari ini. Okey, harap semua boleh ulang kaji di rumah. Apa-apa tak faham boleh tanya cikgu, okey? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Bye, cikgu. Terima kasih.